Pertamanya kita imbas sedikit perkongsian kita pada kuliah yang lalu. Dalam kitab Munyatul Musalli ini, kita bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh orang-orang yang bersembahyang. Banyak yang disenaraikan oleh tuan kitab kita, Syekh Daud Fatoni. Yang pertama, dia kata kita dapat khulwah, dapat berkhalwat, bersunyi-sunyian dengan kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat privacy untuk bersama-sama dengan kekasih. Kekasih kita Tuhan lah, kekasih yang akan bersama selamanya dengan kita. Kita pun kalau bersembah dengan kekasih kita di stesen bas, kalau orang main kacau, kita rasa tak seronok. Jadi dalam sembahyang ni, satu masa yang mana kita dengan kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dapat bersama-sama bermesra-mesraan, orang lain tak boleh kacau. Orang tahu kalau kita sembahyang memang orang tak kacau. Yang ketiga, dapat duduk-duduk dengan kekasih. Yang keempat, tersingkap hijab dan tabir antara kita dengan kekasih. Kadang-kadang kita dapat jawapan dalam sembahyang permasalahan kita tu. Yang kelima, nampak hakikat dan rahsia. Yang keenam, dapat cahaya. Yang ketujuh, dapat bermunajat dengan Tuhan. Yang kedelapan, dapat jernih hati. Yang kesembilan, solat menjadi jalan penghubung antara kita dengan Tuhan. Banyaklah ya, kelebihan-kelebihan yang kita perolehi jika kita menunaikan sembahyang. Kemudian kita ada menyentuh tentang keutamaan ibadah sembahyang. Memandangkan ibadah ini difardukan mula-mula sekali ketika Nabi Muhammad belum berhijrah ke Madinah lagi. Bahkan untuk dapat ibadah sembahyang, Nabi Muhammad terpaksa naik ke langit baru boleh dapat. Ibadah-ibadah lain dia dapat di bumi saja. Nak menunjukkan keutamaan sembahyang. Terusnya kita menyentuh rasa kehambaan. Bila kita nak dapat markah tinggi dalam sembahyang ni, masa sembahyang tu kita kena ada rasa kehambaan. Apa dia rasa kehambaan ni? Tuan kitab kita Syekh Daud Fatani, dia senaraikan macam mana yang dikatakan ciri-ciri rasa kehambaan. Yang pertama, waktu kita sembahyang, kita kena ada perasaan tazallulan, yakni merendahkan diri. Yang kedua, kena ada perasaan tasliman, yakni berserah diri. Yang ketiga, kena ada perasaan tabazulan, yakni menghina diri kita di depan Tuhan. Yang keempat, kena ada perasaan takhadu'an, yakni patuh. Yang kelima, kena ada perasaan takhasyu'an, yakni khusyuk. Yang keenam, perasaan targhuban, yakni suka akan sembahyang. Dan yang ketujuh, perasaan tamallukhan, yakni rindu dendam. Bila ada ketujuh-tujuh perasaan ini, barulah dinamakan kita bersembahyang itu dengan rasa kehambaan. Barulah markah kita tinggi. Okay, nak cerita tentang hina, banyak antara kita tidak perasan sebenarnya kita ini memang hina di sisi Tuhan. Tapi kita masih berbangga. Dia rasa kita ini hebat. Kalau kita lihat macam mana asal kejadian manusia, kita sudah nampak betapa hinanya kita ni. Itu pun waktu sembahyang kita angkat takbir macam pendekar. Padahal dengan rasa takut lah kan. Ini macam pendekar angkat takbir. Baik, kita sentuh sikit tentang asal kejadian manusia. Nak tunjukkan hinanya kita ni sebenarnya macam mana. Manusia ni kita pun faham, dia terjadi daripada air mani. Kan? Air mani ni air yang hina. Kalau kita terjumpa lah di rumah kita, kicap jatuh kita boleh pegang. Jumpa air sirat jatuh kita boleh pegang. Tapi kalau jumpa air mani kita tak berani pegang. Ni air mani siapa lagi? Kita tak pegang. Menunjukkan hina. Kemudian air mani ni disalurkan melalui kemaluan lelaki, hina juga. Masuk ke kemaluan wanita, hina lagi. Daripada tempat yang hina masuk tempat yang hina asal kita ni. Dari situ pula kita disenyawakan di dalam rahim. Disenyawakan dalam rahim, ditarik darah haid tadi masuk. Sebab itu wanita mengandung dia darah haid tak keluar. Kalau ikut kata Imam Ghazali dalam kitab dia, apalah kitab dia lupa dah. Saya baca dulu. Dia kata darah haid tak keluar sebab intipati yang buat darah haid ini dah ditarik masuk ke dalam rahim. Tempat disenyawakan tadi. Jadi kita ini asalnya jadi daripada air mani yang hina, darah haid yang kotor. Itu asal kita. Macam mana kita nak rasa kita ni hebat? Betapa hinanya kita. Kemudian di dalam perut tu pula, bila dah jadi segumpal daging, kan? Dah jadi bentuk, kita duduk dalam keadaan terbalik.
kepala ke bawah, kaki ke atas. Biasanya yang kita faham, apabila seseorang itu duduk terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas, dia ini bukanlah kelawar, tetapi dia ialah orang yang dihinakan. Cuba kita imbas balik cerita Lieutenant Adnan semasa dia mempertahankan Singapura daripada serangan tentera Jepun. Bila tentera Jepun dapat tangkap dia tu, bunuh mati, gantung terbalik. Nak menunjukkan hina. Gantung terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Siapa tentera Jepun lalu, rodok dengan bayonet sampai hancur. Kita tengok juga Tok Janggut di Kelantan. Tok Janggut bila dia berjaya ditangkap oleh orang putih, dah mati dah pun, digantung lebih kurang 6 jam di Kota Baru. Kalau tak silap saya, ada gambar dia. Gantung pun pakai cawat saja, padahal dia satu orang ulama. Gantung pakai cawat 6 jam, nak tunjuk betapa hinanya dia. Jadi siapa-siapa yang tergantung terbalik ni, dia dikira hina. Kita di dalam perut mak kita pun duduk dalam keadaan terbalik, kepala bawah, kaki atas, menunjukkan hina juga. Dahlah tadi terhasil daripada air yang hina, keluar daripada tempat yang hina, masuk ke tempat yang hina, dicampur dengan darah yang hina, duduk pula dalam keadaan terbalik, hina juga. Terlanjur cerita pasal Tok Janggut, kita tambah sikitlah pasal Tok Janggut ni. Dah teringat kan? Tok Janggut ni asal dia satu orang ulama, dan dia ni mahirlah ilmu-ilmu persilatan ni. Sebab itu dia nak lawan dengan tentera Inggeris, dia tak takut. Kebetulan dia ini tidak mampan dengan peluru. Tentera Inggeris tembak tak boleh masuk. Tapi biasalah, dalam kalangan bangsa Melayu ni dia ada pengkhianat. Pengkhianat ni dia buka rahsia, dapatlah duit sikit ke, perempuan ke, apa ke, dia bagi tahu kepada Inggeris. Kononnya Tok Janggut ni, dia punya pantang dia peluru disalut dengan emas. Jadi masa perang tu, Inggeris pun tembak dengan peluru yang disalut dengan emas. Tok Janggut ingat tak masuk, dia pun sedih lah, dia tak mengelak lah. Biasa orang tembak tak masuk, dia pun tak mengelak, tembak lah. Sekali tembak masuk. Tu yang dia mati tu. Mati, lepas tu kena gantung terbalik selama lebih kurang 6 jam. Inggeris gantung terbalik tu supaya orang Melayu tengok, kamu punya pemimpin ni yang handal, yang kebal ni dah mati. Jadi kamu yang biasa-biasa tak kebal, jangan cuba-cuba lawan Inggeris. Tu cara dia. Psikologi Inggeris ni. Okay, tadi kita duduk dalam keadaan terbalik, hina. Keluar daripada kemaluan wanita, tempat hina juga. Dah keluar tu pula bersalut dengan apa? Darah, dengan lendir, ada macam-macam lah, kan? Hina juga, hitam kan? Bila dah cuci baru dah nampak comel. Ini menunjukkan betapa hinanya manusia. Kata ustaz saya dulu, Ustaz Mansuruddin. Ustaz Mansuruddin ni dia mengajar saya mantik, hadis dan mustalah hadis. Tapi ilmu mantik saya lupa semua dah. Ilmu hadis dengan mustalah hadis tahu sikit-sikit. Tu yang boleh mengajar tu. Masih ingat lagi nota-nota dia pun ada. Kata Ustaz Mansuruddin kepada kami semua dulu, kamu semua ni jangan duk perasan handsome ke, cantik ke kan. Ini semua depan saya ni, termasuklah saya, dia kata, jamban-jamban bergerak. Ni semua tandas-tandas bergerak ni. Semua busuk. Siapa nak rasa hebat sangat? Tak percaya? Cuba tengok mata kamu keluar apa? Keluar tarik mata. Telinga kamu keluar apa? Keluar tarik telinga. Hidung kamu tarik hidung. Mulut tarik gigi. Ketiak keluar kaki. Semua. Pakat keluar lagi kotor-kotor saja daripada badan kita ni. Bahkan seluruh liang rumah kita keluarkan peluh yang berbau. Kalau peluh Nabi Muhammad ialah wangi. Peluh kita bau busuk. Jadi dia kata, betul tak kamu semua ni jamban-jamban bergerak? Kata betul lah. Taraf kita ni sebenarnya. Tandas bergerak je kita ni. Tapi kita ada perasan, wah aku hebat, cantik, lawa kan, pangkat tinggi, kita ada perasan. Jadi nak berhadapan dengan Tuhan ni, dia kena dengan perasaan hina.